800 volt bagi kategori lelaki. Dan tumpuan kita untuk atlet ataupun ahli gimnas dari Malaysia yang bersiap sedia ketika ini. Sama-sama kita nantikan. Oh, satu lompatan yang baik, tapi mungkin sedikit terlajak sedikit semasa melakukan landing. Sememangnya memerlukan execution yang baik di sini ketika melakukan loncatan. Sama-sama kita saksikan Aimi Muhammad Syarul, wakil negara kita, kali ini lebih baik melakukan pendaratan. Yang lebih kemas di sana dihasilkan.